Morgan Stanley merancang untuk memberhentikan sekitar 2,000 pekerja, iaitu 2% hingga 3% daripada 80,000 tenaga kerjanya di seluruh dunia menjelang akhir bulan ini. Langkah itu bertujuan meningkatkan kecekapan operasi dan tidak berkaitan dengan kebimbangan pasaran semasa seperti inflasi dan tarif. Pemberhentian itu akan melibatkan pelbagai bahagian syarikat kecuali penasihat kewangan dan sebahagian kawasan akan melihat pengambilan pekerja baru. Langkah ini adalah sebahagian daripada strategi Ketua Pegawai Eksekutif untuk mengurus kos dan menangani peningkatan automasi serta kecerdasan buatan. Sebelum ini, Goldman Sachs mengumumkan rancangan untuk memberhentikan 3% hingga 5% tenaga kerjanya, manakala Bank of America telah menggugurkan 150 peranan pegawai muda dalam cabang perbankan pelaburannya. Langkah-langkah ini mencerminkan penyesuaian syarikat-syarikat gergasi Wall Street terhadap persekitaran ekonomi yang tidak menentu dan kemajuan teknologi yang pesat.